Mari menuju ke Medan Bakti. Sofa P30 sold lagi. Awi. Hari ni hari Ahad, 16 bulan 8. Wah, diorang masih pilih ke apa ni? Oh, tengah buka kotak. Straight sold gang. Alhamdulillah. So, ni showroom 1. Ni showroom 1 fully sofa P30. Macam korang tengok semalam yang ini. Ui, lawannya. Semalam warna biru. Sebelah dia warna hijau. Tapi yang sold bukan warna hijau. Yang sold warna grey. Yang mana satu? Mana satu? Acik tengah pilih. Boleh, boleh. Grey, burgundy ataupun Oh, okey. Tadi Acik sold warna grey. Tapi boleh pilih lagi, tak ada masalah. Nak yang mana satu? Tadi Big Boss ni dah sold yang warna ni. Warna RM18,999 kilang P30. Geng, tema sofa ni apa sebenarnya? Tema ni slip disc. Punca wujudnya sofa kilang P30 ni sebab acik-acik banyak ada slip disc dengan abang berada. Banyak korang sendiri pun tahulah kalau sofa jati ni keras. Betul? Betul. Keras dan tahan. Okey. So nak buat lembut dan tahan itu susah. Bertahun-tahun Areni dan buat. Ni. Dia sedap kalau duduk lama. Ya, jati, kerusi walaupun keras, okey je duduk. Tapi adakah boleh bertahan lama? Lagi-lagi orang yang ada slip disc. Betul, macam Boy Jan pun ada. Tapi Alhamdulillah dah okey lah. Tapi acik-acik lah banyak. Dulu 2020 benda yang Boy Jan jumpa, acik cakap apa? Acik suka sofa jati, tapi itulah sofa jati ni keras. Itu yang acik tak suka, tu yang Boy Jan buat bertahun-tahun. Pernah buat yang lembut tapi kemik lama-lama. Berapa tahun dia kemik? Pernah Boy Jan buat. Sampailah macam kau tengok, ini produk 2026 launching top gila geng. Tahun ni top habis. Kilang P30, kalau korang nak yang lebih rendah separuh harga dari ni, kilang P6. Cuba rasa dia tak sama macam ni. So ini Encik Kamsatun tengah display. Cuba duduk Encik Kamsatun. Cuba duduk. Uish. Lezat tak? Lezat. Woi. Melantun. Oh, melantun. Pakai sungkok awak. Yang ini ada colour gelap. Dia colour P30 ni ada banyak. Tapi geng, ada rahsia di sebalik rahsia. Apa tu bos? Ini 2026 betul? Betul. Ada production 2027. Dia punya dalaman sama, rangka sama, material berbeza. Hint dia alam semesta. Alam semesta. Dia punya hint dia alam semesta. Untuk sofa P30 akan didatangi color baru yang memang tak pernah masuk dekat Malaysia lagi material tu. Itu untuk 2027. So korang yang berplanning, kalau minat color ni boleh datang beli je color ni. Sebab ini pun not bad, habis-habisan, cantik. Tapi ada color baru. Boleh jangan panggil color abang berada. Color the legendary of alam semesta. Nanti korang tunggu. Sampel dia mungkin sampai bulan 10. Bulan 10 dia akan sampai sampel dia. Biasa, nak launching 2027, sampel akan sampai pada bulan 10. So bulan 1 launching. Korang get ready. Sofa P30 sold saja. Ni sold semalam. Delivery pun banyak. Ini untuk satin leather yang kalian sahih. Yang paling penting ini geng, kalau korang nak betul-betul lembut, korang boleh ambil yang baldu ada. Nanti Boy Jan tunjuk. So kita nak semak-semak tempat abang berada ni dulu. Ini pun boleh tahan juga ni colour ni. Kita nak pura-pura busy. Boy Jan memang paling suka pura-pura busy ni. Yang ini pun sold juga. Yang ini production P1 custom made. Ini orang Singapore lagi yang sold. Orang Singapura dah banyak beli set color sama dengan range harga. Cuma yang sebelum ni lagi tinggi harga. Ni baru RM22,999. Sebelum ni 28 dan 30 lebih. Ni pun color ni boleh tahan. Kaki awak turun. Awak bukan anak toki Papa pungut awak kat tepi jalan dulu. Mana ada? Oh bukan Muka tak sama? Sama je. Betul masih banyak. Yes, ada 22 jam lagi boleh record. 22 jam. Yes. Oh tapi ni color lawa lah ya. 22 minit kali. Dah nak pengsan. Ni color lawa. Ya. Boleh? Boleh. Semua boleh. Untuk big boss, akak semua mesti boleh. Apa yang boleh tu? Boleh buat macam mana nak buat. Itu nanti jahit balik. It's okay. Yang ni kan ada lagi color dia. Ada lagi tak? Habis Yang macam ni kalau ni tapi tak ada ukiran tembus. Boleh order? Boleh. Boleh. Cari yang pattern sebelah ni. Lama sikit lah cik boleh. So kita mencari tika begini, mencari-cari sebuah cinta hilang saat begini ternanti-nanti. Untung hantar barang. Banyaknya sold. Wah, ini pun dah sold lah. Oh iyalah, yang colour tu macam tu dah sold lah. Wih, nak hantar mana ni? Untung lah.
Nak hantar pun loading ke. Banyak je barang Sol. Ni geng, pattern tadi tapi RM8,999. Yang ini, pattern tadi RM18,000 yang Sol tu, tapi ada RM8,000 lebih yang top. Ini dengar baik-baik. Kalau korang nak pilih color ni, bila dengar kilang P6 turun, datang terus dalam masa minggu tu juga. Kau tak nanti habis. Ini serius, bukan Boja nak bagi tahu betapa hot itemnya Sol yang ni. Ni pun sampai kilang yang sama. Harganya RM7,000 lebih meja makan. 6 kerusi RM7,000 lebih. Dia gini geng, ada barang yang hot item dekat gudang ni. Bukan semua barang hot item. Dia ada certain kilang hot item. Bila kau bayangkanlah musim-musim yang bukan raya pun turun sold out lagi kan musim raya. Dan bos, kalau dah tahu sold out dia, kenapa tak bawa banyak? Geng, ini handmade. Tak boleh dikejarkan banyak. Tak boleh. Lari production dia. So dia tentang kita kena maintainkan momentum pembuatan, jangan tamak ons. So this is gudang Bojan. Ah? Ah? Tunggu Angel. Tunggu apa? DO. DO tunggu Angel. Kat sini tak ada ke? Klien DO lah. Phone apa je lah cari. Angel pergi minta. Oh, Angel tengah tu handphone biru. Pergi lah tanya dia. Handphone biru. Takkan nak tunggu kat sini tak? Dalam bilik kaca. Mic bilik kaca Wow. Yang ini queen size 3,000 lebih. Sol warna hijau. Dekat dalam baru buka king size. Lawa geng. Dia oh yeah. Aduh, habis lah yang tu. Apa? Sebab pattern tu memang kita buat tu. Customer suka yang tembus. Sebab tu nanti dia ada service and checking. Ni kan semua ori-ori dari Indonesia, tak checking ke apa. Sebelum delivery, sebab tu 3 minggu. Tadi kita nak pilih yang sebelah. Dan nak keluar, yang tengok warna ni. Ni lawa juga. Lagi satu, ukiran tembus ni tak banyak buat. Tu yang cantik, nampak lebih soft sikit. Ganas. Maksudnya gah-gah. Mama minta minat yang ni Ni lawa yang ni. Aku tuju kan maghrib. Mana boleh tengok maghrib? Ni kalau macam atas ni, dia dah boleh. Stiker Oh, tu stiker. Nanti servis. Biasa kan kalau showroom kan dah siap servis kan. Kita biasa dalam kotak lagi. Nanti delivery lah baru customer tengok barangnya. Ni memang baru buka kotak. Berabuk lagi. Habis mama nak yang mana mak? Confirm betul. Tak kisah. Pening. Cuma grey tu tak banyak orang ambil baru. Grey ni kalau ni kan banyak Sol. Yang itu baru sampai trip ni. Dia lain sikit dari orang punya. Yang grey. Kalau mata saya pun grey. Grey cantik. Dia warna kita pakai baju warna apa pun sesuai. Ya, betul. Itu. Putih ke, gelap ke, grey. Boleh lah. boleh Sol. Ambil gambar. Selesai Tahniah bos Thank you. Satu keluarga. Alhamdulillah. Gambar kat mana? dekat set Ya? kecil. Oh, dekat set ni. Inilah grey. Berfoto. Acik dia masuk acik. Ingat tak tadi orang kata apa? Acik dari mana? Geng dari mana? Ni RM18,999. Sekejap saya tarikkan biar luas sikit Okey, nak ala mana je? Lawan cahaya yang tak silau. Ni lah, kita duduk kat sini lah cantik. Sekejap tarik sikit. Mama masuk, Mak. Mama dengan siapa? Mama seorang lah, Mama. Duit Mama. Duit Iskandar. Anaknya Blanky. Wah. Alhamdulillah. Okey. Big boss boleh duduk. Nanti kalau ya, balik dah. Sepiak. Cantik kala dia. Tengok harga dia. Betul ke ni? Oh yeah, geng. So pasal biar 18,000 cuma tetapi sol saja. Sebelah sana mochi yang warna biru tu sol juga. Pun sol juga. Yalah, dia tu memang satu.
Bos nak masuk sekali bos. Jom. Boleh lah, dah ada abang angkat baru. Boleh bebas masuk. Okey, 1, 2, 3. Okey, lagi sekali 1, 2, 3. Tengok kamera ni. Okey. Okey. Terima kasih banyak. Cik. Nak tanya dari mana ni? Dari mana cik? Dari Palo keluar. Paloh Keluang telah di sold. Woo! Minta nasihat Acik ni. Kerja keras. Ya. Cik happy tak dapat Sedap ah? apa daripada anaknya? Happy lah. Alhamdulillah. Okey. Okey. Okey cik. Untuk saya 10 perkataan di sana. Nasihat dalam hidup Acik, untuk kita orang akak ke abang brother ke? Ada tak Acik? Akak ke? Tanya akak. Akak je tengah ambil. Acik yang banyak lebih hidup lama, tengok jumpa orang ramai kan? Mungkin ada teguran untuk perangai kita orang ke, ataupun penambahbaikan ke? Tadi saya laju sangat. Jangan laju-laju ya cik. Ya. Jangan curi-curi. Tak tahu ada cakap. Acik. Acik. Saya jual tau. Kurang halal. Oh, ni geng tadi yang sold tadi tu. Ini yang sold tadi tu. Ada dua lagi. Sold lah, sopa RM18,999. So Acik nak jual lagi sekali boleh Acik? Okey. Sold. Boleh. Okey. Acik dari mana Acik? Dari Palo keluar. Telah di sold sopa kilang Bos Ijan P30 geng. Sold warna grey. Sold yang ini pula geng. Sopa P30 juga warna biru pula. Biru pun sold. Ni Acik Azrul. Daripada Lorong Terkukur Serkam Barat Melaka. Yang ini sold. Lagi satu, ini warna grey betul, sold. Jom Cik, aku nak tengok, ada dari Melaka juga tau. Tapi harganya macam sama, tapi dia punya barang tu lain sikit. Ada yang nak tengok ke? Ni tadi yang sold kat sana. Ni, ada bos. Ada ke yang nak tengok? Jom. Mari. Sebelum tu iklan dulu. Ini belum sold geng, tapi nice lah. Mari. Jom. Aku main jalan je, main hantam je. Wow, dia orang tengah servis lah. Alamak. Mana satu yang sold ni? Ini sold. Bukit Pasir. Dua set. RM7,999 geng. Okey, ni yang RM7,000. Satu set lagi mana? Ke sana. Oh, ini RM7,999 juga. Sold juga. Dua set. Satu set ni RM7,000 lebih. Bos, ada tak lagi mahal dari ni? Ada nak tengok ke? Lagi mahal Ada nak tengok ke? Ni kita tunjuk yang dah sold je dulu Ada ke? Ada. Tada! RM19,999 untuk Cobra. Pelik tak? Ada kot. Dia sebab dia Patternnya sama. Tapi kok 19 lagi RM1.20k. Kenapa? Tu ini pakai kayu tua. Ini besar sekeping. Pakai playset. Nampak? Ni Jasin Acik Aziza. Tak kurang pun dari RM1. RM1 pun tak kurang. Ni 3211. Macam korang tahu, Bojan Top jual Cobra RM16,000, RM18,999, RM19,999. Sebab tu datang je gudang Bojan geng untuk tengok satu model tu. Ada banyak range harga. Bukan sekadar yang 7 lah, 9 lah, 2-3 ribu pun ada. Ada tak yang nak tengok RM5,000 lebih, RM4,000 lebih? Komen. Ini belakang dia RM10,000 lebih. Ini pun dah cukup not bad. Not bad. Ada bos. Mana yang RM5,000? Oi, lagi kita tunjuk yang sold dululah. Ni. Wih, lawannya geng. RM17,999 lawannya. Uish. Jom kita tengok dulu sofa yang macam abang berada dengan kak berada tadi beli, tapi version yang lebih murah harganya. Bawah separuh harga geng. Awi.
Wih, meja makan banyaknya sul. Ini geng, Boy nak tunjuk korang. Cuma color dia berbeza sikit. Straight geng. Tengok ni. Model yang sama, cuma tadi kilang P30, betul? Betul. Yang ini kilang P6. Harga dia RM8,999. Tak pernah naik, tak pernah kurang lagi. Full sol. Ini pun full sol. Boja dah banyak dah hantar lah. Cuma yang ini yang belum dihantar, baru sol. Ni Cobra 5,000 lebih pun sol. Mana lagi lah? Ni Aladdin 18,000 pun sol. Ni kilang P30 RM18,999 pun sol. Serbia mana? Mana Serbia Acik yang semalam ojeng kau tu? Dah tak ke? Mana Serbia dia? Oh, kita pun ada sampai ni geng. Chesterfield warna kelabu gelap. Ini grey. Ini kan grey apa, light grey. Grey gelap. Yang ini RM28,999 pun sold. Dah sektor Chesterfield pak. Okey, yang ni baru 11,000. Chesterfield juga. Sebenarnya Chesterfield ni paling rendah Boy yang berani masukkan RM8,000 lebih. Pening saya bos, minta maaf geng. Apa? Pening. Siapa pening? Bos. Oh. Pening mak. Oh, okey. Okey, duk seimbang siapa? Apa namanya? 18,000, 8,000 lebih. Kita pun ada ni geng. 7,000 lebih tapi body besar pula. Selangor pun cantik. Pun cantik. Sebenarnya satu model ni korang nak range harga berapa? Dia ada. Cuma yang top ada beberapa harga je. Yang top, betul-betul top tu bermakna sampai habis. Okey? Yang 18,000 lebih tadi. Lepas tu yang 8,000 lebih. Lepas tu 14,000 lebih. 14,999 ringgit. Ini pun boleh tahan color dia ni. Mamma Mia geng. Mamma Mia kilang P30. So apa-apa hal, korang tahu mana korang nak cari. Bos, ada ke mahal sikit bos daripada 18,000 tu tapi pattern sama? Ni RM27,999. Kayu dia beza, production dia beza. Model sama macam tadi. Bos, masih ada lagi ke bawah 5K ke bawah? Ya banyak. Itu bawah kemah depan banyak geng. Tapi ni lawa geng. Gerakkan badanmu kiri ke kananmu. Tak cukup tinggi harganya. Yang ni RM36,999. Model sama. Tapi yang ni RM36,000. Jam tak kepala? Jam tak kepala. Yang ini warna biru ni RM18,999 pun sold. Ini pun dah sold geng. Warna biru baldu. Okay, ni biru baldu macam korang tengok tu. RM18,999. Ini pun lezat. Yang ini pula biru synthetic leather. Nampak color dia biru. 18,000 lebih. Kilang P30, kilang Boyjan. Ni mau panggil acik-acik straight ni. Nak kilang Boyjan, nak kilang Boyjan. Ingat geng, yang kilang Boyjan barang 5,000 lebih pun ada. Tapi kebanyakan memang barang yang atas 10,000 yang kilang Boyjan hasilkan. Kak. Oh kak, cantik ni kak. Yang ini color cantik, senang bersihkan kak. Walaupun putih bukan susah nak dibersihkan kak. Ini, ya. Aku bakar sate, aku lupa. Aku bakar sate. Allah, aku bakar sate. Aku lupa aku bakar sate. Letak minyak. Oh iya, patut bau. Kau letak minyak, papa. Jadi bau.